Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku seorang lagi guys. Hari ni aku nak tunjuk macam mana untuk mencari batu untuk membawa balik. Pertama, korang kena tengok dulu. Tengok dulu batu-batu dia. Lepas tu, kalau korang dah nampak warna putih ataupun warna hijau, hijau mana-mana mai. Putih ataupun hitam dan merah. Okey. Yang ni aku ada nampak ada sebiji warna putih guys. Okey ni guys. Ini orang panggil batu kuarsa. Melayu panggil kuarsa. Kuarsa tu kuarsa. Batu kuarsa lah. Okey. Ni. Tapi aku tengok macam ada sesuatu dalam batu ni. Macam ada sesuatu guys. Kalau korang nampak, korang komen guys. Korang ada nampak sesuatu tak? Kuning-kuning guys. Kuning dia lain sikit. Dia bukan karat kuning tu. Ni karat juga ni. Tapi ada kilat-kilat sikit. Dia ada bersinar sikit. Ini batu yang korang boleh ambil. Korang nampak tu. Tu dia guys. Itu melekat ni. Ini adalah emas guys. Tapi emas ni halus. Dia menempel dekat batu quartz dia. Nampak guys. Kalau nampak bintik-bintik putih-putih sikit-sikit tu, kilat-kilat tu, dia tu. Tu nampak guys, celah-celah tu guys. Tu nampak. Ini adalah salah satu batu untuk kita membawa pulang untuk membuat sampel guys. Tu nampak guys. Okey. Kalau korang nampak, sila komen guys. Tu dia. Ni karat original tau. Original punya karat daripada logam dalam mineral guys. Nampak tak? Tu. Tapi dia tak besar, dia tak besar. Dia kecil-kecil je. Ini emas guys. Ada emas dalam batu ni. Tapi terlalu halus. Mungkin aku tak pecahkan. Aku nak simpan sahaja. Tu nampak tu. Ini contoh batu guys. Ni jelas. Nampak tu. Nampak guys. Ni jelas. Alhamdulillah boleh buat batu cincin. Okey, sampai di sini saja untuk aku sampaikan untuk korang. Dan satu, kalau korang nak mendulang, korang kena ambil macam ni. Tu. Itu pasir hitam banyak tu. Pasir hitam di situ, stopok tu. Korang boleh ambil untuk test try and error guys. Okay, jangan lupa komen, like dan share. Jangan lupa follow saya guys. Assalamualaikum.